Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya sendiri akan menjadi tuan kepada ibunya, dan ini juga adalah tanda-tanda kecil kiamat yang telah pun berlaku. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Jibril bertanya, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka Jibril bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, antara tandanya ialah apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Sahih Muslim nombor 8. Apakah yang dimaksudkan menjadi tuan kepada ibunya? Ada dua pendapat dalam menjelaskan hadis ini. Pendapat yang pertama ialah ketika zaman Nabi SAW dan sahabat ada banyak peperangan berlaku, dan apabila umat Islam menang dalam peperangan, orang lelaki akan ditawan, manakala orang perempuan akan dijadikan hamba. Dan untuk pengetahuan semua, hamba perempuan ini boleh disetubuhi, dan apabila hamba perempuan ini mengandung dan melahirkan anak, maka anak yang lahir itu adalah anak kepada tuannya. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh sebahagian ulama tentang hadis ini, bahawa anak menjadi tuan pada ibunya, dan setelah hamba ini melahirkan anak, maka dia akan bebas dari gelaran hamba dan tidak terikat dari tuannya lagi. Untuk pengetahuan sahabat semua juga, menyetubuhi hamba adalah dibenarkan dalam Islam, seperti mana dalam ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6. Tetapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi hamba, bahkan Islam lebih menggalakkan pembebasan hamba. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6. Pendapat yang kedua pula dalam menjelaskan hadis anak menjadi tuan pada ibunya, bahawa anak akan menjadi derhaka kepada ibu dan bapanya. Anak-anak akan melayan ibu bapa mereka seperti hamba dengan mencaci, bersikap kurang hajar, memukul dan memaksa ibu bapa mereka melakukan kerja. Astaghfirullahalazim. Menurut Syekh Mustafa Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mistu pula berpendapat bahawa ibu dan bapa akan menjadi takut kepada anak sendiri, sama seperti seorang hamba yang takut kepada tuannya. Astaghfirullahalazim. Sememangnya apa yang Nabi SAW katakan dalam hadis ini, sememangnya memang benar-benar sudah terjadi pada zaman ini. Jika kita lihat di Dada Akbar, terdapat banyak kes seperti seorang anak menumbuk muka ibunya, anak derhaka memukul ibu dengan topik leather, anak memukul ibu dengan penyapu sehingga cedera parah, dan berbagai lagi kes. Allahu Akbar. Tidak dapat dibayangkan bagaimana seorang ibu yang melahirkan anaknya dan membesarkan dengan penuh kasih sayang boleh melakukan tindakan sedemikian rupa. Ada juga anak-anak yang menjadikan ibu sendiri seperti seorang hamba dalam melakukan pekerjaan, walaupun ibu itu sudah tua dan tidak sihat. Kesimpulannya sahabat semua, hadis ini memberitahu tentang bagaimana seorang anak boleh menjadi tuan kepada hambanya, dan hadis ini juga mengingatkan kita sebagai ibu bapa agar memberikan didikan yang sebaiknya agar anak tidak menjadi orang yang derhaka pada ibu dan bapanya. Oleh itu sahabat semua, saya ingin berkongsi sebuah doa untuk anak-anak agar istiqamah mendirikan solat, kerana solat adalah pelindung dalam mencegah perbuatan mungkar, dan semoga kita dan anak-anak kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku.